lock dia. Assalamualaikum. Lock. Waalaikumsalam. Aduh, patut aku kena minta PR rahsiakanlah pot-pot aku ni. Relax lah. Ya, macam tu. Kenapa? Aku nak minta maaf, Jan. Minta maaf lagi? Lepas kau dah maki aku, kau dah tumbuk aku, nak minta maaf Sorry lah, Jan. Jan, kau kena tahu, Jan. Kau lah kawan paling banyak berkorban, sabar dengan aku, Jan, sama ni. Yelah, sebab yang lain dah tinggalkan kau kan? Ya. Tapi kau tak? Kau setia, Jan. Jom. Kita buat berdua balik. Tak boleh, Aisyah. Apa pula tak boleh? Kau nak tahu tak, sekarang ni Encik Azmi dah tak ada dah. Yang ada sekarang, aku, Bat, kau. But, bila pula kau baik dengan dia? Jan. Apa kau ni? Sorry. Gurau je. Nah, untuk kau. Macam mana kau boleh dapat ni balik? Jan. Aku nak berubah, Jan. Aku nak jadi orang lebih baik. Yang aku dapatkan kau cincin ni pun sebab aku nak tunjukkan kau. Aku ikhlas kawan dengan kau, Jan. Boleh. Tapi kau kena bagi aku tumbuk kau sekali, baru seri. Serius lah. Ya, okey. Jan, aduh. Okey. Sekali ni je aku bagi kau. Bukan, aku tak standby. Lepas ni kita buat betul-betul. Hani macam mana? Tak tahu aku. Aku call dia tak apa. Aku sendiri dah block aku lah. Habis tu macam mana ni? Macam mana? Ni kita tahu lah dia dah buat keputusan. Yang dia tak nak join. Biar dia. Tak boleh. Boleh lah. Bukan aku, dia tu. Tak boleh, tak ada dia. Ajan. Wah, makin lawa lah you sekarang. Ni kenapa tiba-tiba you nak jumpa I ni? Ya, I nak jumpa you kat kedai makan. Piti tak ada. Nak minta you belanja, I pula yang segan. Repeat lah. You nak apa ni? Macam ni, I minta you datang ni sebab
Syah yang minta. Minta apa? Dia nak buat balik Bru tapi dengan kita. Oh. You serious? And then you nak? I dah lama kenal Syah. Dia dah berubah sekarang. Dan dia yang sekarang ni Syah yang I tak kenal lagi. You boleh percaya ke? Hai ni. Ajan, apa ni Ajan? Tak payahlah nak main ambush-ambush. Ani, kejap ni. Itu tak apa yang best kat Bru ni. Dapat kerja dengan you. Hani, Biarlah dia Syah. At least kau ada aku.